Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Khabar segala sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian lama tuan-tuan kita tidak bersua atas faktor-faktor kekangan masa dan sebagainya. Alhamdulillah, untuk edisi kali ini, April 2026, kita dapat bersua lagi tuan-tuan dalam kuliah duha Masjid Zahir, Masjid Negeri Kedah Darul Aman, yang kita pancarkan tuan-tuan di mana jua tuan-tuan berada melalui platform media Masjid Zahir dan juga melalui penstreaman secara penstreaman langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera dan juga dilimpahi dengan kerahmatan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sidang penonton yang dikasihi sekalian, pagi ini kita nak bicarakan satu topik mengenai jiwa tuan-tuan, iaitu berjiwa besar. Ataupun kita nak sebut dengan apa, thinking big, boleh jugalah. Kita berjiwa besar, kita berfikiran besar, kerana daripada jiwa besar dan berfikir besar inilah akan lahir kejayaan-kejayaan yang besar, sifat-sifat yang besar. Kerana berjiwa besar bukan sekadar psikologi, tetapi berjiwa besar ini sebenarnya ialah akhlak yang baik ataupun husnul khuluq. Dan sudah tentu ia mempunyai perkaitan dengan anjuran agama Islam itu sendiri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah, bila kita bicarakan tentang berjiwa besar, apa yang kita dapat fahami melalui perkataan berjiwa besar ini? Dia mahal tuan-tuan, bukan semua orang boleh berjiwa besar. Bukan semua orang boleh lakukan hal ini. Ia perlu kepada kebersihan rohani. Ia perlu kepada kesucian hati, keluhuran jiwa yang benar-benar suci. Barulah seseorang itu dapat berjiwa besar. Namun tuan-tuan, berita baiknya ialah semua orang boleh membaiki diri dan membina, melatih dirinya untuk berfikiran besar dan juga berjiwa besar. Tuan-tuan, secara umumnya, berjiwa besar ini bermaksud kita berlapang dada dalam menerima ujian, sama ada ujian itu adalah ujian yang besar ataupun ujian itu ujian-ujian yang berbentuk kelemahan, sama ada diri kita ataupun diri orang lain. Kalau kita ada kesediaan lapang dada ini, di mana istilah Arabnya menyebut dengan salamatus sadri, ini ciri yang pertama untuk seseorang itu berjiwa besar. Yang kedua tuan-tuan, berjiwa besar ini seseorang itu dia mampu untuk memaafkan orang lain di saat dia boleh membalas. Dia boleh untuk melakukan seperti mana yang orang lakukan kepada dia, tapi dia ambil pendekatan untuk maafkan orang lain. Orang yang ada sikap seperti ini juga adalah seorang yang berjiwa besar. Yang ketiga, orang yang berjiwa besar adalah orang yang tak mudah marah, tak mudah melenting, emosinya stabil, jiwanya sentiasa sejuk, walaupun kadang-kadang dia diuji dengan badai gelora dalam perasaan dia, tapi dia boleh handle-nya tuan-tuan. Dia boleh laksanakan, atasinya dengan begitu baik. Dan orang yang berjiwa besar ialah orang yang sentiasa memiliki kerendahan hati dan jiwa, walaupun ia memiliki kelebihan, memiliki kehebatan. Ini adalah fahaman yang mudah untuk kita kenal pasti sifat sebenar seseorang yang berjiwa besar. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasan tak?
Dalam pemahaman berjiwa besar yang kita sebut tadi, ada penekanan akhlak di situ. Yang pertama kita lihat adanya penekanan soal al-afwu, iaitu memaafkan. Adanya nilai as-sabru, sabar. Di saat orang menganiayai, melakukan sesuatu, kita mampu balas, tapi kita sabar. Di sana juga ada unsur tawaddu', iaitu kita tidak bangga dengan kelebihan kita. Kita rendah diri di saat kita memiliki kelebihan. Dan ada juga nilai al-hilm, iaitu kita mempunyai nilai kebijaksanaan ketika mana kita dihidapi dengan sifat marah. Jadi kesemua nilai-nilai itu adalah ajaran agama Islam. Jadi Islamlah yang paling terkedepan dalam soal membina manusia yang berjiwa besar. Tuan-tuan, siapa suri teladan kita dalam soal berjiwa besar ni? Tuan-tuan pun sudah tahu jawapan dia. Tidak lain dan tidak bukan junjungan besar kita Nabi SAW lah suri teladan, qudwah kita dalam soal berjiwa besar ini. Tuan-tuan, cuba kita lihat di dalam sirah. Apakah contoh-contoh Rasulullah SAW dalam soal berjiwa besar? Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW, baginda boleh memaafkan perlakuan dan perbuatan penduduk Taif. Kita tahu sirah bahawa di Taif ini cabarannya besar. Hampir semua penduduk Taif pada ketika itu memusuhi Nabi, membenci Nabi. Mereka saling menghasut untuk mempermalukan Nabi, bahkan menyakiti Nabi. Dalam riwayat menyebutkan baginda pernah luka berdarah kerana perbuatan orang-orang di Taif ini. Akibat dilontar dengan batu yang besar, dan dilontar bukan orang Kedah kita gempah, tuan. Dilontar dengan lontaran yang benar-benar bertujuan ingin menyakitkan. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada Nabi jiwa yang besar, jiwa yang utuh. Of course lah, sebagai manusia Nabi ada sikit kesedihan. Nabi juga ada sedikit rasa sakit, tuan-tuan. Tapi jiwa besar tadilah telah merungkai rasa sakit dan juga rasa sedih yang ada baginda Nabi SAW. Yang pertama Nabi buat ialah Nabi luahkan kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Dalam satu doa yang masyhur, Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi quwwati wa qillata haylati faqawwini. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau lemahnya aku, tak berdayanya aku. Maka engkau kuatkanlah aku, engkau perkasakanlah aku. Jadi tuan-tuan dan perempuan, orang yang berjiwa besar, di saat dia menghadapi masalah-masalah ini, tempat pengaduan utama dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita merayu merintih dengan Allah kelemahan kita, dan kita akui kebesaran Allah, Allah pasti akan tolong. Dan Allah akan bina dalam diri kita rasa jiwa yang besar sehingga kita mampu memaafkan. Sebab apa? Kesusahan tadi telah kita luahkan kepada Allah. Kita tidak simpan, kita tak pendam. Kalau kita simpan, tuan-tuan, sakit, berat, tuan-tuan. Sebenarnya mana-mana manusia pun, termasuk para anbiya, sakit. Tetapi mereka sentiasa ada Allah yang mereka tahu, mendengar segala denyut nadi dan nyala rasa mereka sepanjang masa, terutamanya berdepan dengan kaum-kaum yang angkuh seperti ini, tuan-tuan. Jadi berjiwa besar ini sebenarnya memberi kesan yang positif kepada diri kita pada emosi, dan pada masa yang sama ia mempamerkan nilai ketinggian budi pekerti dan akhlak yang mulia yang sangat signifikan dengan Nabi SAW. Ini kemuncak jiwa besar, tuan-tuan, di mana Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma hdil qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi bukan saja minta kehancuran. Nabi tak minta kehancuran, tapi Nabi kata, ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku itu. Sesungguhnya mereka tak tahu. Mereka tidak mengetahui. Tuan tengok, ini adalah kemuncak kepada besarnya jiwa dan hati Nabi SAW. Orang menyakiti Nabi, bahkan Nabi mendoakan kepada mereka kebaikan. Nabi berharap kepada mereka akan petunjuk. Tuan, tak semua orang boleh buat. Tapi kalau kita boleh buat, it's the best, tuan-tuan. Ini adalah good behavior and attitude yang boleh kita laksanakan bersama. Ada lagi tak contoh-contoh lain dalam sirah Nabi tentang berjiwa besar ni? Sudah tentu ada, bukan satu. Nah, yang kedua, Nabi SAW pernah
memaafkan musuh ketika Fathu Makkah. Apabila Nabi berhijrah ke Madinah, di saat-saat akhir zaman dakwah baginda, Allah Ta'ala mengizinkan kota Mekah dapat dibuka balik. Itu dinyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Fath. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang kepada kamu pertolongan Allah, tuan, Allah beritahu, pertolongan dia bukannya kekuatan manusia, bukannya kehebatan kita, bukan kehebatan Nabi. Di sisi manusia Nabi itu hebat, tetapi di sisi makhluk Allah lah yang memberi kekuatan. Maka kesannya Mekah yang dulu didominasi oleh kaum yang paling muncak sekali dalam tamadun manusia, masyarakat jahiliah. Penyakit apa yang tak ada dalam umat hari ini yang tak ada pada umat jahiliah? Semua penyakit ni main pada mereka. Sombong, angkuh, zina, keji, sembah berhala, syirik, semua ada kat orang jahiliah. Sebab tu Allah selalu jadikan kaum itu, musyrikin itu, benchmark untuk sepanjang zaman. Kerana apa yang berlaku di mana-mana zaman ada kat mereka. Nah, jadi tuan-tuan, kaum itu akhirnya akur dan Mekah yang dikuasai oleh mereka dibuka. Maka ketika itu Nabi masuk, ada lagi saki baki musyrikin. Adakah Nabi berdendam dengan mereka? Tak. Dengan sifat berjiwa besarlah baginda memaafkan musuh ketika Fathu Makkah. Jadi tuan-tuan, Nabi mampu saja nak balas balik kezaliman Quraisy yang bertahun-tahun dulu, puluhan tahun menyeksa Nabi dan umat Islam sehingga terusir orang-orang Islam. Berlaku penghijrahan demi penghijrahan. Tapi tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kata, pergilah kamu. Pergilah kamu, kamu semua bebas. Tuan-tuan, besar tak jiwa Nabi? Jiwa Nabi besar, tuan-tuan. Nabi seorang yang pemaaf dalam peristiwa Fathu Makkah. Begitu juga kita lihat Sayyidina Yusuf alaihi salam. Apa yang dibuat oleh saudara-saudara sebapak dengan dia? Mereka ni mak lain. Kan? Saudara-saudara sebapak dengan dia, 6 beradik yang atas. Letak dia, perkena dia tuan-tuan, di dalam telaga fi ghayabatil jub, sebagaimana yang nyatakan dalam surah Yusuf, sehingga yaltaqithu ba'dus sayyarah, datang pedagang ambil apa semua. Bawa pi. Tuan, macam kita lah. Orang perkena kita sehingga orang bawa masuk, lari pergi tempat lain, masuk Siam. Kita pun tak tahu apa dalam Siam, lepas tu tiba-tiba dan nak bawa diri susah. Tapi Nabi Yusuf dengan pergantungan dia dengan Allah, tasbihnya kepada Allah, maka Allah bagi dia laluan. Tetap hal menghadapi ujian juga, tak mudah juga laluan Nabi Yusuf pun. Tak ada ujian dia, difitnah, dia apa semua kita tahu kisah tu. Tapi akhirnya pendek cerita, Allah bagi dia kedudukan, beri dia jawatan, beri dia kemuliaan, beri dia ilmu sehingga dia boleh takwil mimpi dan sebagainya, dan diberi rupa paras yang baik, akhlak yang baik, title sebagai seorang rasul yang soleh. Akhirnya tuan-tuan, takdir Allah, Nabi Yusuf jumpa balik dengan adik-beradik dia yang datang minta pertolongan antara negara lah masa tu. Negara asal Nabi Yusuf dengan negara Mesir yang Nabi Yusuf alaihi salam dilantik menjadi penguasa, menjadi sebagaimana Al-Quran menyebutkan, Rabbi ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun hakim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menjaga khazanah. Mungkin kita kata hari ini menteri kewangan lah, ataupun ketua perbendaharaan, menjaga perbendaharaan. Tapi tuan-tuan, bila dia jumpa, dia tahu ajaran agama, kehendak Allah, dia tidak memusuhi, tetapi sebenarnya dalam pengkhianatan yang dilakukan kepada baginda Yusuf alaihissalam, baginda tetap juga memaafkan saudara-saudaranya. Dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa la tathriba alaikumul yaum, tiada celaan ke atas kamu pada hari ini. Ini juga contoh berjiwa besarnya para anbiya alaihimus salawatu wassalam. Jadi tuan-tuan, berjiwa besar bermaksud kita tidak mengungkit kesalahan lama seseorang itu, kelakuan kita itu, tetapi kita boleh mencari penyelesaian yang lebih harmonis, yang lebih diplomasi, yang lebih kepada win-win situation, yang lebih kepada hal yang positif. Hal ni adalah satu contoh teladan yang baik
Jadi dalam amalan harian kita, kalau kita nak mempraktiskan jiwa besar dalam hidup kita tuan-tuan, dalam keluarga, kita tidak membesarkan kesalahan pasangan kita, ya, yang mana kita pula sebaliknya mudah untuk memaafkan. Tuan-tuan, mana ada orang yang perfect dalam dunia ni? Tidak ada manusia yang sempurna. Nabi-nabi dan Rasul sempurna berbanding manusia biasa. Yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maha sempurna. Jadi di celah-celah itu adalah kekurangan, kesalahan. Kenapa kita nak suka besar-besar? Ada orang dia suka besar-besar kan tuan-tuan. Hal-hal yang remeh-temeh sehingga mengundang kepada persengketaan, tidak mahu bertegur sapa, tidak mahu untuk kadang-kadang beralih wajah tuan-tuan, berdosa. Hukum dia kita berpaling wajah daripada seseorang bukan kerana Allah. Kerana marah pun tak boleh, walaupun marah orang tu buat silap kita, tak boleh. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa jangan kamu berpaling wajah. Tuan-tuan, kita berselisih macam mana? Simpan dalam perut. Kita jangan zahirkan dalam tindakan luar kita. Orang Kedah kata huduh tuan-tuan. No, simpan dalam perut, aku tak setuju dalam bab ni. Tapi bab jumpa, manis muka. Bab jumpa, senyum. Bab jumpa, kita bersentuhan. Mungkin berpelukan. Ini anjuran agama. Perselisihan dalam perut, semua berlaku. Tuan-tuan tengok adik-beradik Nabi Yusuf tadi, satu bapa tau. Tetapi masih ada perselisihan, kedengkian, hasad yang berlaku di antara mereka. Antara sahabat-sahabat Nabi ni, antara Umar, Sayyidina Khalid Al-Walid, ni sahabat-sahabat yang hebat. Tapi di antara mereka adalah tak setuju dalam hal-hal pentadbiran. Tapi dalam soal agama, mereka bersatu tuan-tuan. Walak dengan Nabi SAW. Mereka tidak pamer akhlak yang buruk. Sebaliknya mereka selesaikan dengan cara pentadbiran. Ketika Umar, bila dia tak apa nak setuju dengan Khalid Al-Walid, dia ada kuasa sebagai Amirul Mukminin, dia tukar Khalid Al-Walid kepada individu yang lain. Itu caranya. Tetapi untuk memutuskan silaturahim tidak berlaku. Ini jiwa besar yang dipamerkan oleh para sahabat. Di tempat kerja pun sama juga tuan-tuan. Kita jangan buat kelaku-kelaku yang menunjukkan kita tak berjiwa besar. Kita mungkin pangkat besar, kita mungkin badan besar, kita mungkin gaji besar, tapi jiwa kita halus. Jadi tak perfect juga tuan-tuan. Makanya kita kena ada juga. Dalam masyarakat pun sama. Jangan cepat judge orang, jangan menghukum, tindak balas dengan hinaan, dengan cercaan, dengan segala-galanya. Gunakanlah akhlak yang baik, yang terpuji. Lebih-lebih lagi lah kalau dalam dakwah. Kita nak, dakwah ni bukan untuk orang bukan Islam saja. Kita nak mengajar dakwah ni di masjid, kita mengajar di masjid, kita bersyarah di sekolah, kita guru, kita leader ke office. Kan? Itu semua ada nilai dakwah kepada Allah. Jangan cerca, jangan kita condemn atau down semangat orang. Sebaliknya, kita membina dengan nilai dan akhlak yang baik. Maka orang yang berjiwa besar adalah tanda orang yang matang, tuan-tuan. Akhlak yang tinggi dan terpuji serta lambang hatinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsihi 'indal ghadab. Bukanlah orang yang gagah itu apabila mereka kuat dalam bertarung. Sur'ah. Innama asyadid, tapi orang yang kuat, yang perkasa, ialah yang yamliku nafsahu 'indal ghadab. Dia boleh kontrol diri dia di saat dia marah ataupun di saat dia tidak menyukai sesuatu hal itu. Jadi inilah orang yang berjiwa besar. Tuan-tuan, dia tidak mengambil enteng hal-hal remeh, tapi dia hanya fokus kepada bagaimana nak selesai. Tidak fokus pada menuding jari, tapi bagaimana kita nak membina. Bagaimana kita nak cari jalan keluar. Bagaimana kita nak membangunkan ini, membangunkan itu, program ini, program itu. Itu orang yang berjiwa besar. Di samping nilai-nilai yang lain lah tuan-tuan, bukan itu saja. Nilai amanah, integrity, accountability, penampilan, skill, performance, dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, sebagai satu peringatan kepada kita, dan sebenarnya jiwa besar adalah tuntutan agama sebenarnya. Moga-moga
bermanfaat untuk kita bersama. Marilah sama-sama saya dan tuan-tuan sekalian kita melatih diri, membina jiwa yang besar. InsyaAllah hidup kita lebih damai, lebih tenteram, bahkan lebih selesa. Mungkin berbanding dengan fikiran kita yang sebelum ini yang membelenggu kita sehingga kita rasa hidup ini seolah-olah macam ketat. Sebenarnya tidak. Apa yang ada di dunia ini, dia bergantung bagaimana kita berfikir. Kalau kita berfikir baik, baiklah dia. Kalau kita berfikir sebaliknya, itulah yang kita akan dapat. Sebab itu, ada pepatah menyebutkan, anda ialah apa yang anda fikirkan. Jadi tuan-tuan, renungkan insyaAllah. Sama-sama kita membina diri menuju ke arah kelestarian yang lebih harmoni insyaAllah. Sekian dulu, jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang. Terima kasih kerana tuan-tuan meluangkan masa mendengar. Yang baik, yang benar adalah daripada Allah. Yang lemah dan salah silap adalah daripada kekurangan saya sendiri. Dan kita sama-sama betulkan dan pertingkatkan. Kita jumpa lagi di lain ruangan. Qulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.